Okey, Assalamualaikum semua. So, selamat datang ke channel Ikmal Putra. So, hari ni aku nak share kat korang macam mana kita nak set untuk Proton IMAS ni ikut WLTP dengan jarak yang lebih accurate lah. Macam kereta aku sekarang ni aku gunakan Dynamic. So, Dynamic ni dia Dynamic dia ada dua, Dynamic dan Standard. Dynamic ni dia ikut cara pemanduan kita, kemudian dia boleh agak dan baca kita punya cara pemanduan kita, berapa jarak yang kita boleh tempuh. Macam untuk Proton IMAS macam aku punya ni premium, boleh cara pemanduan aku ni kalau tengok aku boleh pergi dalam 360 km je cara pemanduan aku lah. So aku punya ni pun agak tinggi lah, lebih kurang dalam 15.9. Ni cara pemanduan aku agak agresif lah. So aku tak bawa lah slow-slow kan. So korang boleh tukar sebenarnya ni, sebab aku suka pakai Dynamic ni dia supaya aku dapat jarak yang tepat lah. Sebab cara pemanduan aku ni agak seperti pemanduan kereta biasa lah. So kita boleh tukar jarak ni. Macam sekarang ni 239 kan. Tengok dekat sini 239. So kita boleh tukar, pergi ke menu list of app, pergi vehicle setting, pergi ke display. Korang turun bawah, orang cari ni range display standard. Okey, standard ni kalau korang tengok 277 kan, 277 ni standard. Aku tukar 239. So aku tukar dekat sini. So kat sinilah yang pentingnya. Dynamic ni dia akan baca trend pemanduan korang. Kalau mungkin satu masa tu korang bawa okey slow, ataupun banyak tempoh jam, dia akan naik, dia akan kilometer tu, jarak tu akan bertambah lebih. So kalau korang bawa agresif, dia akan kurang lah. Tapi kalau nak biasa, yang inilah maknanya kalau full charge boleh. Kalau yang ini kalau aku set, aku boleh pergi dalam 420 km lah sekali charge penuh. Maknanya kalau penuh 420 km. So korang boleh pakai yang ni lah bagi yang tak biasa. Tapi aku suggest korang pakailah Dynamic ni untuk tengok pemanduan korang. So kat sini dia lagi accurate lah bagi aku. Sebab aku dah pakai lebih kurang 2 bulan, aku berpendapat Dynamic ni lebih accurate lah. Standard ni kadang-kadang ada lari sedikit lah. So untuk selamat korang pakai Dynamic lah. So kat sini lah korang kena tukar, pergi kat display. Sini pun dia dah beritahu ni. Dia akan klik cara kita punya pemanduan kita lah. So itulah, korang boleh tukar dekat sini lah. So nanti korang punya contoh aku tukar balik standard standard. Sekarang bateri aku 66%, boleh jalan 277. Ni standard lah. So itu saja aku nak share kat korang ni. Sebab ramai juga yang tanya, kenapa kereta kau ni bila full charge 360 je? Sebab aku tukar yang ni kepada Dynamic supaya aku lebih bersedia lah. So nak tukar balik display sini. So tapi terpulang kat korang lah. Korang boleh apa tu, selesa yang mana satu. So macam aku memang suka Dynamic ni. Sebab aku cara pemanduan aku kadang laju, kadang-kadang bawa slow. Okay, itu saja aku nak share kat korang. Assalamualaikum.